Adakah daging akikah boleh disipang untuk kegunaan sendiri ataupun buat kenduri? Faham soalan, faham jawapan. Ini banyak sangat jawapan. Soalan sama je tapi jawapan macam-macam pula ni. Jadi pelik-pelik ni. Tak? Terlalu ramai ustaz. 10 ustaz, 10 hukum ni. Nah, kenapa? Kerana sebahagian daripada ustaz-ustaz ni dia kadang-kadang telajak. Telajak lagu mana? Dia rasa dia jadi ulama besar dah. Dia beri pandangan dia sendiri, faham dia sendiri. Nah, baik. Bolehkah daging akikah kita sipang untuk makan sendiri? Boleh. Nampak? Boleh, tak ada masalah. Dan kalau kita nak buat kenduri, sunat. Daging akikah kita ngekah anak kau dah ngekah tu buat apa? Dia panggil ngekah. Faham? Ngekah ni bukan korban. Nah, kerana kelahiran. Boleh baru beranak ngekah. Baru beranak tak ada piti lagi. 2 tahun baru ngekah. Boleh. Balik dah baru ngekah. Boleh. Baik. Bila ngekah, kita beri hak metah ke orang. Faham? Daging ngekah. Kita wiyak mentah. Hukumnya sah ngekah. Faham lagi? Boleh pahala. Daging ngekah kita tak masak. Kita bagi yak mentah. 1/2 kilo seorang, 1 kilo seorang. Faham lagi? Hukumnya sah dan boleh pahala ngekah. Cuma ulama kata sunat kita masak. Bukan wajib masak. Faham? Mana kalau kita masak, tiwi korang lebih baik. Faham? Jadi kalau tak ada nak masak atau dah ingat resipi ya, 75 dah tak nak masak. Faham? Awi yang betah boleh pahala juga. Kena faham. Ramai orang duk salah faham. Dia kata tak boleh wiyak mentah. Nah, boleh wiyak mentah. Beri baik pada tak ngekah rasa. Wiyak mentah. Tapi kalau kita ada masa, ada kelapangan, kita masak afdal, lebih banyak pahala. Faham? Jadi bila kita masak, kita nak makan sendiri ke, nak makan dengan korang serema ke, boleh berlaku. Faham? Cuma sunat kita makan sekurang-kurangnya sedikit. Kerana akikah ini ibadat. Kemudian kita nak buat kenduri, lebih baik. Cuma gini, ulama kata, kita buat kenduri orang mari makan rumah kita, boleh. Kita masak, kita gatau orang, sebuku pun boleh. Faham lagi? Ada 2 cara. Kenduri ni 2 cara. Pertama, kita masak, panggil orang mari makan rumah, boleh. Yang kedua, kita masak, kita dah panggil orang, kita atur. Kita atur. Dia kau anda lah bola supik ke, bola dalam makuk ke, faham lagi? Jadi hak mana afdal? Ulama kata afdal atau bukan panggil orang makan rumah. Berapa gitu? Sebab kalau kita panggil orang, ada jerang tak boleh mari, dia ada kerja. Jerang ni ada kerja, jerang ujung tu ada kerja tak boleh mari. Kalau kita tahu dia tak ada kerja pun siapa sakut pintu dia. Kemudian kita nak tahu pula mana afdal, dalam makuk ke dalam supik? Dalam supik, ulama jawab. Apa? Kalau dalam makuk, tak balik dengan makuk-makuk. 2 kali ngekah, tak balik makuk juga. Faham lagi? Pesan lagu tu ada kan jenis tau. Atau dengan makuk, senyak dengan makuk. 3 kali raya dah, tak balik makuk. Selesai masalah yang pertama.